Hai, Assalamualaikum. I'm Angie. Jangan lupa subscribe tau. Subscribe sekarang. Welcome back to my channel. Udah satu mata. Tapi makin membaik lah. Okay. Petang ni kita orang pantai ke Masik. nak pergi pantai ke Masik. Mama suruh lepas 1 tahun, tapi bapa tak sabar dah. Adalah pasal-pasal. Okay. Tapi sekarang ni kita nak singgah dulu satu tempat. Singgah? Makan kat situ? Bukan, beli je. Oh. Nampaknya plan ingat nak singgah Twins Bistro tu, nak beli yang mango mousse cake. Dia baru launching baru ni. Lepas tu macam best je. Saya nak try lah. Tapi kalau ada lagi, kalau habis dah, lain kali pulak lah. Suti tu harga RM16. So kalau ada, kita beli. Okay, nak try. Nak tahu tak kenapa saya pakai baju ni? Sebab saya nak mandi pantai. Best. Korang tengok tak yang video yang satu lagi yang kita buat yang kita pergi pantai ke Masik tu? Dah sebelum ni dah pernah buat video pergi pantai ke Masik. Lepas tu lama tak pergi lah, lama gila, lama gila. Ni baru nak pergi mula. Sebab hari tu udah minta mama nak mandi pantai ke Masik, tapi mama suruh pergi masa lepas 1 tahun. Udah pun macam tak sabar lah sudah 9 tahun tu. Jadi 9 tahun? Tanya udah apa orang mau dapat tahun? Tak sabar dah nak masa 9 tahun. Oh, tak tunggu masa 9 tahun, masa ibarat 1 tahun tu lambat lagi. Jadi udah macam tak sabar dah bila kalau pergi pantai Masik je udah rasa nak pakai baju kolam. Tapi dulu kan asyik pakai baju biasa je kan. Lepas tu sekarang masa udah 8 tahun udah pun pakai baju kolam yang kakak Aisyah bagi, yang sepupu bagi. Sebab masa tu nak Cik Ida masa tu bagi baju ni. Baju baru dah. Okay. Nanti jumpa lagi. Inilah Twin Bistro tu. So kita nak tengok ada ke tak. Agak ada lah. Guys, habis. Dia kata pukul 4. Dia restock. Tadi Mr. pukul 4 ke? Pukul 4 restock. Habis. Sekarang baru 5:23 minit guys. Dah habis. Sekejap. Malah. Maju. Ada kata baba. Awak tak? Ni beli kat DIY je, RM4 lebih. Sekejap. Lewat tak? Apa pula? Mana juga? Buat sendiri, Mama. Buat sendiri. Apa buat sendiri? Pula, dia tak buat. Dia buat. Ya. Dia lambat. Goyang dalam kereta. Kita dah sampai guys. Inilah warung dah. Inilah pantai ke Masik. Kat belakang sana tu pantai ke Masik. Dari pantai surut, sebab tu rasa nak datang tu. Suami lah je datang. Nak kata apa, anak lama dah tak pergi pantai kan. So hari ni petang ni kita pergi pantai. Dah ufah sana dah. Laju ni. Syak. Jom kita cari tempat. Nak lepak-lepak. First time kan, Iba first time pergi pantai ke Masik.
Kita duduk cari kat celahan-celahan ni pula suami. Ada ke orang kat sana. Kat celah-celahan ni. Kat celah-celahan ni biasanya batu-batu dia. Dia best lah cari tempat-tempat yang kita boleh duduk-duduk. Duduk-duduk batu sambil main air. Tapi hari tu air apa sini tau. Kan air ke sana. Nice lah. Jom kita menikmati. Nikmati. Wah. Tengok ni. Wow. Ish. Seronoknya. Dia tak ni. Wah. Wah, Iba. Iba masih lagi tertanya-tanya. Ya, di manakah kita? Saya bau gitu nyenyak tadi. Kena bangun dah. Yang tu pantai. Wah. Best. Iba first time. Iba first time ni. Rasa. Best. Dan best. Mama pun shock layan anak-anak. Dia duduk main air yang duduk selah-selah tu. Best ke Hud? Hud shock ke Hud? Shock ke? Molek Fa. Wow. Ron nak sang. Apa ni korang? Nampak tak? Benda ni dia keluar air. Baba nak korek. Nampak tak? Nanti Baba nak korek. Baba nak tengok apa benda. Baru dapat dah. Betul. Dia patah dah. Macam patah. Ya. Macam dia tertutus. Tadi ni ada di sikit. Tu abang. Tu apa dak? Apa dak? Rasa. Tapi dia terputus tu. Dia terputus. Tu tengok. Tu. Nampak tak? Rasa siput buluh dah rasa. Buluh. Ada cara cakap dia kena masuk apa? Kena juga. Dia pakai air cuka ke air dia. Lepas tu dia cocok dia akan keluar bawah. Jom mandi kolam. Andalan ni ada siput buluh. Betul ke siput buluh? Betul ke guys? Panjang tu cacing patah. Cacing. Rasa siput buluh. Baba kata tak buat terkedak. Siput bulu panjang. Kaki Ilhan. Kaki Ilhan tu ada. Ni kat sini. Tu kat kaki tu. Tu. Betul. Adalah. Belah.
nampak tak ikan? Ada ikan, bantu nampak ikan. Tak. Nampak tak ikan ni? Tu yang gerak. Ikan tu gerak. Dia dekat bawah batu. Lagi tu. Lari dah, dah ke dalam. Malah nampak ke sini, tu pun lari ke sana. Ada ikan. Ada ikan lah. Wow. Dia bermain-main kat situ. Macam Wow. permainan dia. Ush, ikan. Ada ikan kat cecerahan korang. Tu, nampak tak ikan gerak tu? Ikan. Ikan mana jenis ni Mamat try. Tu. Kat pasir dekat sikit. Cepat. Saya ingat abang. Sini ikan. Ni ikan. Iya. Dia boleh ni lah. Mana boleh gitu. Saya ingat lalu. Mana ada gitu. Ada ikan. Dia kena macam ni. Ikan gerak. Iya. Kita kat pantai sekarang adik. Baba tengah mencari something. Tadi cari mula cuba tangkap ikan tak dapat. Lepas tu ternampak ketam dekat bawah batu tu. Batu besar tu, ternampak ketam. Tu suami try dia nak tengok ada ke boleh ke nak tangkap. Baby Montessori. Kaki baby kena ada lalu. Udang lah, lalu apa ni? Lalu lobster, lobster. Lalu tu ikan. Lagi dah. Makan dah. Nak. Tangkap. Dia masuk dalam tangan mula. Bawa balik. Itu ikan. Apa tak? Dengan pasir sekarang. Masuk dah. Ada ikan. Ada ikan mana tak nampak? Dia kata dah. Ada Air. ikan. Ada kolam. Kok ikan. Alamak. Tu tak ikan. Terus je anak-anak. Nak pegang? Pegang. Tak boleh lah. Nanti dia mati. Tajam. Aduh lah first time anak-anak pun. Wow. Api air macam kau sikit je. Ada lagi ke? Mana ikan? Lompat. Lompat. Tu. Mana ikan lain? Tu satu. Jono. Ni satu seekor nampak tak? Ni. Dua. Mana? Dia gerak dan jumpa kawan dia. Sebab kolam dia besar. Kan? Mana ikan lagi? Tu. Dia warna sama dengan tanah. Kalau dia gerak baru nampak. Lari laju ikan ni. Kau tengok. Lari laju. Dia bergerak laju kan. Apalah. Kuda sikit lagi nak Okay. pegang dia. Baba ngahuk masih mencari ikan. Tapi kena tak selo. Dia tak selo-selo. Nice. Tu ada 3 ekor dah. Jangan gitu. Nak tak pasal atas ikan. Pasal dia. Cari lagi ke Bapa? Ada satu. Lagi. Aduh lah. Jarang boleh tengok ikan dekat sini. Ikan apa ni? Tengok tu nampak tak? Dia buat sama-sama. Alah,
Apa benda? Alah. Aku tak nak baju lama dah. Iya, iya. Nak balik dah ni. Ha? Udah nak isi air tu. Udah tak ada isi apa-apa lagi. Udah asyik main pasir je. Tak apa je. Mama pun tak isi juga. Bagi udah pula. Aku nak buat. Ikan masih ada lagi. Tu 3 ekor. Oleh pula di situ. Yang tu digerak. Masih orang masih. Dah. Balik. Abang udah bagi dia keluar. Ha? Udah bagi. Balik, jom. Jom, Fah. Abang dah. Angkatlah semua. Ha? Letakkan sana lagi. Angkat bola kuning tu. Kuna. Ambil ni. Ambil tu. Tu, ambil tu. Orang gitulah. Jadi masuk dalam. Kita pulangkan dia. Dah bagi Ilham pula. Tadi dah pegang dah ni. Bagi Ilham pula pegang. Kakak mandi kat sini. Dia nak bawa balik. Tak boleh bawa balik. Letak. Buang ikan. Ilham buang ikan Ilham kat sini. Ilham kat sini buang ikan. Buang ikan. Okey. Bye-bye ikan. Bye-bye. Dia ikut dia dah lagi lain dah. Tu nampak tak? Nampak tak? Dia pergi berenang dah nampak dah udah kaki punya udah laju sangat. Dah sampai Masjid Bukit Kukuran. Kita nak mandi kat sini sekarang azan maghrib. Okey, nak mandi, nak solat. Kita pergi. Kita dah balik rumah ni dapat dah muskik mango muskik kita tengok lawa. Tak tahu rasa macam mana lagi. Okey, ni beli juga try juga spaghetti carbonara ayam grill dia sebabnya dekat Thai Street Keteh tu ingat nak try dekat Thai Street Keteh tapi Thai Street Keteh tu dia tutup. So kita try dekat Twins Bistro. Okey, ni Twins Bistro. Okey, ni chicken tenders. Suami ambil yang ori dengan soy garlic. Kat bawah tu soy garlic dengan dia punya ni white sauce dia. Dan ni Dubai chocolate cake yang Huda request. Yang ni kuahnya kuah spaghetti carbonara tu. Okey, ni blueberry cheese tart. Ni tak tahu macam mana nak try. Kita nak try lah rasa macam mana. Okey, ni sampai rumah. Angie pun tak buka tudung sebab nak video ni. Jom kita try. Okey. Lepas tu saya pas sikit. Jom kita nak try. Try dulu Abang. Ni. Tu boleh buka tak? Tu boleh buka tak? Tak. Luar ada coklat. Buat coklat dalam. Susah mama. Tu tak buka ke? Oh, nak asal. Ada. Sedap tak? Sedap tak? Sedap tak? Speechless. Rasa sikit. Keras. Memanglah buat coklat tak keras sangat pun. Tak. Nak. Ufa. Rasa. Ufa, rasa Ufa. Ufa rasa mama punya kek. Mama punya dessert nak tak nak?
Nak rasa? Mak nak rasa ni pula. Irfan nak tak berubah cheese tart? Ui, dia bunyi. Mama, Eva bangun. Itulah. Nak ambil rokok. Macam tak. Ada dengar suara dia comel. Nak. Cakap macam tak. Tak. Ni dalam ni macam ni korang. Dia dah ni. Macam ni. Lupa dia. Apa bawah? Dia ada mango chunk dalam dia. Nak rasa chicken tenders dia. Chicken tenders dia. Kata Mak Eva. Apa tu? Ada warna macam purple. White sauce dia. Eva tengok. Rasa dulu nak yang biasa. Yang biasa kita buat sauce dia. Apa nak ayam? Nak yang kicap ke nak ayam ni? Biasa. Nak yang kicap? Ayam biasa ke ayam kicap? Kicap. Kecil je ni. Kecil je. Cuba makan dulu. Nanti tak habis baru tu bagi belah. Biasa ke? Biasa ke? Ayam soy garlic. Ayam biasa. Ayam biasa je. Habis agak tu dia tenggelam. Maksud dia macam dua-dua macam. Kita buat satu tak rasa apa-apa dah. Kalau ada chili oil lagi tidak kot. Yang spaghetti dia, carbonara. Mana rasa? Buat sos ayam. Mama nak Ofa cakap ayam. Boleh ke ambil video? Ofa cakap boleh ke ambil video? Boleh lah kalau simple-simple macam ni. Ofa tak kata gitu dulu. Ni lagi dah kuat. Orang 12.30 NJ tengah habiskan dessert yang tinggal bagi laki ni. Itu video. Makanan pun lagi sikit lagi korang. So kita buat outro terus lah. Sebab dah malam kan, 12.30 dah korang baru nak buat outro. Tadi NJ ada kerja sikit. So korang kerja live. So korang terjumpa lagi pada next video. Jangan lupa like, subscribe, komen juga. Macam ni. Komen, share, Iba kentut. like, subscribe, komen, tak nampak, share. Terjumpa lagi next video. Bye. Korang tak perasan ke Hud? Baru potong rambut. Hari tu tak ambil video pun. Bye. Okay, tutup. Bye-bye. Thanks for watching. Stay tuned next video.